Semajang penglibatan saya secara dekat dengan Majlis Sukan Negara dan Kesatuan Olahraga Malaysia ataupun sekarang dikenali Malaysian Athletics, pada penggal yang sudah 3 tahun, 4 tahun yang sudah, kita tengok ada banyak perubahan positif. Contohnya yang paling ketara kita nampak kemampuan ataupun usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak persatuan menghantar atlet pertandingan. Kita ada penganjuran kejohanan yang lebih tersusun dan kita boleh lihat daripada segi publicity yang dibuat, dari segi kita mempunyai website, contohnya kat situ. And then kita dapati kita juga menerima sponsor yang besar. So pada saya banyaklah perubahan positif yang dibawa barisan kepimpinan yang diketuai oleh Datuk Seri Saidan Kasim dan jawatan kuasa kejurulatihan lah. Yang itu saya nampak banyak perubahan positif. Daripada segi pertandingan, kalau kita lihat dengan Kesatuan berjaya membawa sponsorship yang besar. Kita ada kejohanan seperti Super Series, di mana kejohanan ini menawarkan hadiah wang tunai dan jadual ataupun takwim itu telah dilakukan pada peringkat awal, yang itu maknanya lebih baguslah. Jadi KM juga membantu persatuan negeri kat situ yang saya nampak. Dan secara langsung membantu perancangan jurulatih dan atlet untuk perform dan untuk layaklah ke kejohanan-kejohanan termasuk utama seperti Sukan Asia dan Sukan C.